Seorang lelaki yang tular dalam kemalangan sehingga menyebabkan seorang penunggang motosikal melambung dan terjatuh di atas sebuah kereta, didakwa di Mahkamah Magistrate Klang pada Rabu, masing-masing satu pertuduhan membunuh dan kes dadah. Arsadka Anapati, 28 tahun, mengangguk tanda faham selepas pertuduhan kes bunuh dibacakan di hadapan Magistrate Katia ini. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes itu berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, dia didakwa membunuh Amirul Hafiz Omar, 33 tahun, di Jalan Raya Barat pada jam 11.47 pagi, 29 Mac lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun dan jika tidak dijatuhi hukuman gantung, hendaklah disebat tidak kurang 12 kali. Dalam pada itu, dia mengaku bersalah atas satu pertuduhan memberikan dirinya dadah disyaki jenis benzo dan tetrahydrocannabinol, THC, ke dalam badan. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Pejabat Narkotik, Ibu Pejabat Polis Daerah Klang pada jam 3.30 petang tarikh sama.